Silakan. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Speaker. Berhubung dengan pelaburan luar negara yang ingin dinaikkan bagi pihak EPF ataupun KWSP daripada 7% hingga ke 20%, tidakkah ini memberikan satu signal yang menunjukkan bahawa kita punya domestik punya investment climate tidak seindah seperti mana yang digambarkan apabila kita sendiri menggalakkan EPF untuk menambahkan pelaburan di luar negara? Tidakkah ini memberikan satu gambaran bahawa kita tidak yakin dengan kemungkinan ataupun wujudnya peluang-peluang pelaburan yang baik di dalam negara kita sendiri? Maka tidakkah itu memberikan satu message yang negatif ya? Sungguh terang, tak payah bersuluh tu Shah Alam. Saya rasa patutnya kalau ada ramai rakan-rakan ahli berhormat, terutama di Barisan Penyokong Kerajaan, sepatutnya kita sama-sama menggunakan ruang ini untuk berbincang. Saya tidak ada masalah, saya sedia untuk mendengar, saya sedia menerima ataupun menjawab kalau ada tujuannya untuk mencari penyelesaian terhadap cadangan-cadangan kita. Memang betul, dulu kita beria-ria membantah apabila pihak EPF dengan secara terbuka dan terang mengatakan EPF terpaksa untuk menaikkan jumlah pelaburan portfolio antarabangsa. Sebab apa? Sebab dia tidak berjaya menggunakan dana itu untuk dilaburkan dalam negara. Reason ataupun sebab-sebab pada masa itu, beberapa tahun dulu, dikatakan tidak ada pelaburan yang menguntungkan di dalam negara. Itu yang diberi alasannya oleh pihak EPF. Dalam keadaan ekonomi ataupun suasana pelaburan sekarang ini, apabila kerajaan mengatakan untuk meningkatkan domestic growth dengan izin, maksudnya kita memerlukan suntikan pelaburan domestik ataupun dalaman lebih besar daripada apa yang tersedia pada masa ini. Apa kata kalau 70 bilion, iaitu 20% daripada nilai dana 373.7 bilion tu, kalau 20% nya lebih kurang nilainya 70 bilion, apa kata 70 itu kita laburkan dalam pasaran modal dalaman kita? Tidakkah bermaksud kita boleh membantu untuk orang kata untuk memperkayakan pertumbuhan ekonomi dalaman kita? Apa kata kalau kita gunakan dana itu, benarkan kita labur pada sektor-sektor yang mengkhususkan pada ikhtiar atau pembangunan SME, syarikat pemodalan kecil dan sederhana ataupun small medium enterprise. Ini adalah asas yang sangat mustahak untuk kita tengok kalau benar kita nak menumpukan kepada domestic growth seperti yang kita kata masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi saya tidak faham, agak nampak bertentangan cadangan supaya membenarkan EPF melabur setinggi 70 bilion di dalam pasaran yang berfolio luar negara. Ini untuk apa? Dan teringat saya pada tahun lepas, rasanya macam baru, beberapa hari lepas kita tengah bincang, kerajaan dalam bajet 2010 yang lalu mencadangkan bahawa pengujudan SPV, mengujudkan satu cadangan membayar fees kepada ejen-ejen pelaburan. Kita mengiktiraf ejen-ejen pelaburan bersifat asing, yang berfolio asing. Adakah ini menyediakan ruang terlebih dahulu untuk kita memberi kemudahan atau ruang mendapat komisen-komisen kepada kroni-kroni? Saya tidak nampak perkara ini pada tahun lepas. Tapi apabila kita baca, kita renung semula dan teliti cadangan yang dibentangkan 2-3 hari lepas atau minggu lepas, nampak gaya ada kolaborasi dan ada kena-mengenanya. Tahun lepas kita beria nak wujudkan SPV lah, mewujudkan ejen-ejen lah dan sebagainya, mengiktiraf peranan mereka. Sekarang baru tahun ni kita nampak, oh rupanya 70 bilion wang EPF kita nak laburkan ke luar negara, dan sudah tentu nak laburkan luar negara ni kita boleh mengiktiraf, melantik ejen-ejen ataupun apa-apa yang boleh menjalankan bagi pihak EPF. Ini saya nak Menteri memberi penjelasan yang sebaiknya, kenapa 70 bilion ini kita buka dan kita tambah sebanyak 20% ni. Kenapa? Untuk tujuan apa? Dalam kaunter apa? Dalam bidang apa? Menguntungkan atau tidak? Ataupun yang akan bakal jadi seperti yang kita laburkan dalam MAVCAP, ataupun dulu
kita laburkan pada institusi yang pernah saya tanya, apakah jaminan kada pelaburan ini tidak terjumus atau kena-mengena pada bidang-bidang yang ada kena-mengena dalam aspek perjudian ataupun industri sinful, yang pernah dijawab oleh Timbalan Menteri dulu. Apa jaminannya? Sebab orang kata sebab musabab je. Kalau dibuat pelaburan dalam negara, barangkali dari segi portfolio ni boleh dikaji dengan teliti. Kalau luar negara, siapa yang akan menjadi penelitinya ataupun badan yang menyelaras atau meneliti perkara ni? Saya tidak mahu persoalan ni menjadi pertimbangan terkemudian hari. Kita tidak dapat mengawal kerana portfolio ni bukan di bidang kuasa kita. Kita cuma benarkan melabur di luar negara. Dan malang sekali kalau kita terlibat dalam pelaburan yang dianggap menguntungkan, tetapi dalam bidang yang berkaitan dengan perjudian, arak dan sebagainya. Saya rasa amat malang sekali rakyat Malaysia yang menabung dan menyumbang pada dana ini terjerumus sama sekali dan terpalit ataupun terikut sama terlibat dalam industri yang sebegini popular di kalangan masyarakat dunia pada hari ini. Saya melihat cadangan kerajaan mengatakan bahawa mengecualikan cukai sebanyak 50% duty stamp untuk pembelian rumah pertama yang bernilai 500,000 ke bawah. Memang cadangan itu sangat baik, tapi siapakah di kalangan mereka yang memiliki ataupun mencapai taraf ini? Pada sesi yang lepas, Timbalan Menteri menjawab dengan terang soalan yang kita bertanya berkali-kali, berapakah kadar pemilikan rumah di dalam negara kita. Saya tanya berkali-kali, tidak ada jawapan. Tetapi pada satu jawapan terakhir yang dia beri, Timbalan Menteri mengesahkan sebenarnya kerajaan Malaysia tidak ada satu lagi polisi pun yang berkenaan dengan pemilikan rumah. Ini satu pengakuan yang pada saya cukup menakutkan. Tidak ada statistik pemilikan rumah. Tak tahu berapa peratus rakyat Malaysia ada rumah, berapa peratus rakyat Malaysia tak ada rumah, menyewa, duduk tanah haram, tanah setinggan dan sebagainya. Tak ada jawapan. Timbalan Menteri Perumahan mengatakan memang ada polisi sikit, itu dari negeri Pahang, dari negeri yang saya lah kata. Jawapan tu memang sebenarnya jawapan untuk sengaja melarikan diri, memberi jawapan supaya daripada banding tak ada jawapan langsung. Saya nak beritahu dan saya nak nyatakan penyiasatan atau kajian yang kita buat mengatakan bahawa hanya 17% penduduk Malaysia mempunyai rumah. Bermakna 80% rakyat Malaysia tak ada rumah. Bertahun-tahun duduk rumah setinggan, duduk tanah haram, di Sabah Sarawak duduk semak je, ramai. Tapi polisi ni walaupun disebut dalam parlimen, walaupun ditunggu, nampak kali tak ada juga. Saya nak dengar kementerian kata, cadangan atau belanjawan kata kerajaan menumpukan dasar pemilikan rumah kepada rakyat Malaysia sekurang-kurangnya 60% rakyat Malaysia mesti ada rumah. Pertama, bukannya rakyat Malaysia ni sepatutnya satu orang rakyat Malaysia ada 100 buah rumah ataupun 1000 buah rumah. Ada satu rumah tu bernilai sampai 230 juta ringgit. Bekas Menteri Besar Selangor pun rumah dia sampai 24 juta ringgit. Ini bukan polisi yang kita tunggu. Ini mokri kepada sistem perumahan atau pemilikan rumah dalam negara kita. Tidak mengesabah sama sekali. Dan dasar yang kita bentangkan pada baru-baru ini mengatakan mengelakkan daripada spekulasi, mengambil keuntungan berlebihan dari segi sewa rumah dan sebagainya, harga tanah, mengelakkan daripada wujudnya bubble dari sudut pasaran harga tanah. Tidak akan terjamin selesainya hanya kerana kita menumpukan pada aspek duty stamp yang kita kata dikecualikan 50% atau 100% bagi pemindahan aset daripada ibu kepada bapa kepada anak, ataupun di sebaliknya atas pemindahan kasih sayang. Ini sudah lama perkara ini tidak berlaku. Maksudnya pengecualian duty stamp ni tak payah disebut. Telah lama perkara ini efektif. Kalau jenis pemilikan pertukaran hak milik ini di antara seratanya daripada ayah ya ibu kepada anak, ini tidak payah kita masukkan dalam ini. Berbanding keperluannya kita masuk dan sebut secara jelas, ambil masa 10 minit menyebut bahawa kerajaan prihatin mengecualikan cukai import kepada 300 jenis barang dan perkhidmatan, termasuklah beg-beg tangan,